Okay geng, dah siap. Ini dia hasilnya. Assalamualaikum geng. Salam sejahtera, welcome back my YouTube channel. Okay geng, video kali ini saya nak buat yang ni. Hari tu dah buat yang ini, cuma tak ambil video. So saya akan continue buat kat sini. Ambil video dan tunjuk cara macam mana nak buat. Benda ni saya pakai PVC yang biasa orang pakai pasang dekat shilling. Ni tipis dia. So janji saya akan tunjuk barang-barang dia, apa yang diperlukan. Let's go. Geng, kerja-kerja ni memerlukan dua batang rel. Atas bawah rel ni yang penting lah. Dan benda ni ni dia. Inilah PVC shilling yang biasa orang pakai untuk pasang kat shilling. Yang kita akan DIY akan pasang dekat bawah. Kita akan buat bawah sinki ataupun bawah tabletop. Dekat dapur. Yang ini. Dan gam. Gam ni memang strong lah. Untuk kita lekat rel ni dekat atas ni. Ni pengukur gergaji besi ataupun gergaji yang boleh potong rel ni nanti, sebab rel ni aluminium. Pisau ni kita nak potong benda ni nanti. Dan benda ni ni dia. Ini kita akan letak dekat sini. Ini sebagai pengudaraan dia lah. Macam sana. Tu. Tengok ni. Macam tu. Dan ni handle benda ni sebagai handle pintu lah nanti. Geng. So jom kita buat. Geng, terlebih dahulu apa yang kita nak buat adalah kita nak ukur rel ni daripada ujung ke ujung. So nanti kita akan potong lah selebihnya. Sama dekat bawah, atas bawah sama kita akan potong. Dan kita lepas itu kita dah potong, kita akan tampal dekat bawah dulu, baru kita buat ni. So continue. Jom. Geng, terlebih dahulu apa yang kita nak buat adalah kita ukur rel ni daripada hujung sampai ke ujung. Kita potong selebihnya. Sama juga dekat bawah. Bawah pun sama. Kita akan potong yang lebih tu. Dan lepas tu kita dah potong, dekat bawah kita akan tampal dululah dengan gam ni. Dengan gam ni. Kita pakai gam ni. Baru kita ukur benda ini. Jom kita buat satu-satu. Geng, saya dah potong dah. Tu hujung. Antara hujung tu saya dah potong. Dan saya pun dah letak gam. Ni dia punya gam. So geng, saya tak tunjuk video tadi jangan letak gam. Cuma just letak gam dekat bawah je. Bawah sini. Pakai gam ni. Ni. Saya punya ni dah keras dah. Yang ini dah keras. Saya buka. So saya letak macam tu je lah. Letak gam dekat bawah tu dan tekan tampal lah. So tunggu dalam beberapa, lebih kurang setengah jam macam tu, dia akan keras. Sekejap je lah, tak adalah sampai setengah jam. Tunggu dah keras nanti. So selebihnya ni yang terkeluar ni kita boleh potong. Kita boleh potong nanti kalau dah keras lah. Kita boleh potong, kita boleh trim dia, bersihkan. So nanti dah tampal ni, dah keras. So kita akan buat pula yang ni. Yang ni. Geng. Sementara nak tunggu dia keras ni, melekat kuat. So kita potong lagi satu ni. Sebab saya tak potong tadi. So kita ukur ke atas. Atas, ujung, antara ujung. Kenapa saya tak follow dekat bawah ni? Takut nanti dekat bawah tu dia punya size tak sama. So better kita ukur daripada atas. Atas dan ujung ni kita baru potong. Sama juga dekat bawah. Better ukur dulu dekat bawah. Tengok ujung dengan ujung dah baru potong. Geng, macam mana nak ukur ni, macam mana nak potong. Dekat bawah tu yang kita dah pasang tarik rel tu, ukur macam ni, masukkan. So ukur macam ni. Agak-agak ambil benda ni. Sekejap
Jangan sampai atas. Okey, agak-agak tengah-tengah macam ni, separuh macam ni untuk bagi masuk ruang rel tu. Macam ni. So potong tanda kat sini dan potong benda ni kat sini. Potong. Okey. Okey geng, dah tanda garisan kat sini. Okey, ambil ni pembaris ke? Pembaris besi apa benda lah. Okey, ukur macam ni, ambil pisau. Dan tarik macam ni. Okey. Dah. Macam ni kan. Dah ada garisan kan. Pusing, terbalikkan. Just tekan. Macam tu. Balikkan lagi. Settle. Potongan mudah. Okey, tadi dah potong kan. Maksud saya macam ni lah. Kita tak payah potong sampai atas. Okey, sebab kita nak bagi masuk ruang untuk rel ni. So bila nanti sampai atas potong ungam-ungam ukuran dia, so nanti rel ni susah nak masuk. Maksud saya macam itulah. Okey. Okey. Dua PVC shilling ni kita dah potong. So macam mana kita nak buat dia pintu? So kita cantum dia. Kita cantum dia melalui daripada tepi ni. Ni. Ini masuk sini. Okey. Okey geng. Okey, maksud saya cantum macam ni tau. Kat celah ni boleh masuk. So sulit dia macam ni. Dia macam ni. Okey, bagi dia rata dan kita terbalikkan nanti. Terbalikkan. Dan belakang ni kita akan tampal double tap. Kita akan tap lah belakang ni. Kejap lagi saya tunjuk. Okey, kita akan tap lah pakai ni okey, letak tu, tutup tengah-tengah supaya dia tak terkelap. Dia macam ni. Okey, ambil pisau. So settle. Siap satu pintu. Macam ni lah. Okey. Mantap. Okey geng. So kita nak buat pengudaraan dia. Okey, ni saya dah ukur dah ni. Okey, ukur yang mana tahu? Yang ini. Yang ini kita ukur. Kita akan masuk sini. Kita akan potong dan dah potong nanti kita akan bagi masuk. Macam ni lah jadinya. Okey. Jom kita potong dulu. Okey geng, dah potong dah. So benda ni kita just masukkan je dalam ni. Dah masuk, just tekan. So macam tu lah jadinya. Macam tu geng. Settle. So kita akan pasang handle pintu pula lagi. Okey. Okey geng. Ni dah pasang dah. Okey, dia punya handle. Macam ni. Okey geng, dah siap pintu bahagian sini. Okey, next pintu sini pula. Okey, pintu sini kita akan pakai 3 PVC ni macam ni. Kalau dekat pintu sini ada 2 je. 1 2. So kita kat sini kita akan pakai 3. 1 2 3 dan yang last tu kita akan potong. Okey. So, jom kita buat yang ini. Dah buat yang ini. Dah buat pintu ni, baru kita masukkan rel dia. Macam mana nak masukkan? Jom saksikan. Okey, 3 pintu ni. Okey, 3 gabungan untuk ni. PVC ni 1 2 3. Yang ujung ni saya potong pendek. Okey, ni untuk sini 2, kat sini 3. Macam ni. Sekejap macam ni. 1 2 3. Yang ini saya potong separuh. So, kita nak buat dia punya pengudaraan. Ni lubang untuk pengudaraan ni. Yang ni kita akan buat kat sini. Tengah-tengah ni. Macam ni. Macam tu.
Okay, dah siap pasang ni, dah pasang handle, barulah kita pasang rel kat atas tu. Okay geng, so satu pintu dan ini. Okay geng, so satu pintu dah siap ni, pintu ni pun dah siap. So kita akan masukkan rel ni pada atas ni. Okay. Okay. Yang ini pastikan gam semua. Okay, dah masuk, tolak sikit. Okay, macam tu. Okay, rel dah masuk. So nanti kita akan letak gam kat atas ni. Okay. Kita akan letak gam kat atas ni. Dan kita akan tolak masuk dalam. Bila masuk tolak masuk dalam, kita akan tekan di atas. Okay. Okay. Okay, kita akan letak gam kat atas ni. Macam ni. Gam ni geng memang strong gam besi ke gam apa ke memang dia strong. Oops. Okay, dah letak gam, just kita tolak dalam, masuk dalam je. Okay. Tekan. Mana ada yang gam dia terjuntai macam ni, tak apa, nanti kita potong tanggalkan bila dah keras. Okay geng, dah siap. Ini dia hasilnya.